Kedua-dua utas jam tangan Encik Zizan Razak, harga dia almost RM200,000 sahaja. Okey, jom kita nak spot bukan bag. Hari ni kita nak spot jam pula. Benda yang Paus paling suka. Yes, Nak tengok jam orang I ni. love watches. Okey, jom. Siapa ni? Zizang Razak. Oh, Zizang. Yang ini adalah Rolex Hawk. Harga dia pernah pergi 140. Tapi kita ambil mudah. Harga di dalam 70 ke 120 ribu ringgit sahaja. Ganas. Memang ganas. Tapi dia memang very good businessman, selebriti, penyanyi, pengacara. Semua disapu je. DJ radio saya rasa tak sapu lagi kan. On the way kot. DJ radio pun dah. Semualah dia pernah sapu. Zizang, Mirzang. Kan dekat tu. Berjaya bersama. Alhamdulillah, insyaAllah. Amin. Jom, korang kalau nak jual bag ataupun nak beli handbag, tekan link dekat bio. Bye. Okey, jom kita nak spot jam kedua Zizan Razak. Jam apa ni bos? Sekali dengan tak Zido dia. Wow. Ganas. Ini adalah Rolex Daytona. Rolex Daytona ni bapak mahal. Harga dia di antara RM100,000 ke RM140,000 sahaja. Itu adalah Daytona Panda. Panda ni dia hitam putih . Bukan panda yang binatang tu, ni lain. Tolong jangan pembaris sangat, tolong. Ni yang GRNR tu ke? GRNR tu apa? Dia punya models. GRNR. Apa ni? Model panda. Oh, belakang tu. Saya tak pasti. Itu kamu belajar dengan Jane. So, kedua-dua utas jam tangan Encik Zizan Razak, harga dia almost RM200,000 sahaja. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.